Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana satu yang lebih baik untuk kita berbuka puasa? Kita makan sedikit, ambil kurma, ambil kuih-kuih, minum air, lepas tu kita solat. Lepas tu baru kita makan berat. Ataupun kita makan berat terus baru kita solat. Jadi nak menentukan keadaan ni, perkara tersebut dua-dua boleh, tak ada masalah. Tapi yang lebih afdal adalah kita makan sedikit, lepas tu kita solat, dan lepas tu baru kita makan berat. Dua-dua perkara ni adalah dianjurkan dalam Islam. Sebab apa? Sebab selama mana kita menyegerakan berbuka puasa, perkara tu ada kebaikan untuk kita. La yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitr. Dalam riwayat Bukhari 1957. Jadi selama mana kita menyegerakan berbuka puasa, maka di situlah ada kebaikan untuk kita. Okey. Dan juga ada hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim, la salata bihadri ta'am. Kan? Jadi tidak sempurna solat bila telah hadir makanan. Okey, jadi bila kita makanan telah terhidang, maka menjadi kebaikan, kesempurnaan bagi kita untuk kita selesaikan makan baru kita solat. Jadi telah selesailah kalau kita makan sedikit, kan, kita makan apa yang kita suka, kan, apa yang kita rasa kita nak makan, makan ringan-ringan dulu, lepas tu kita solat, lepas tu barulah kita akan ambil makanan berat yang lain. Keadaan ni lebih afdal. Sebab apa? Sebab yang pertama, kita akan menyegerakan solat. Solat tak terlalu lambat. Yang kedua, semua orang boleh solat secara berjemaah dengan awal waktu, kan? Sebab apa? Sebab bila kita makan berat terus, jadi solat tu agak lewat. Lepas tu adalah yang masbuk, kan? Ada yang tak solat berjemaah. Sebab apa? Sebab dia sibuk mengemas, bungkus makanan, ada yang lipat saprah dan sebagainya. Jadi nak menunggu untuk ambil wuduk, ada yang pergi tandas, nak menunggu tersebut, jadi agak lama. Ada yang makan lama, ada yang makan sekejap. Okey, jadi nak buat tugas-tugas lain selepas tu akan jadi drag masa. Jadi perkara yang paling baik adalah kita berbuka puasa, ambil makanan ringan, apa yang kita nak, kan, masuk dalam pinggan, lepas tu dah 5 minit macam tu, lepas tu baru kita solat. Sekadar untuk menghilangkan apa yang kita nak makan. Sebab bila kita solat, lepas tu kita teringat makanan tersebut, perkara ni akan menjadi akan mengurangkan khusyuk kita. Sebagaimana kenyataan daripada Hafiz Ibnu Hajar, yang menyatakan makan sedikit bagi menghilangkan sibuknya fikiran dengan makanan ketika nak solat. Jadi ada dua keadaan, dua-dua boleh. Kita makan sikit, lepas tu kita solat, baru kita makan berat. Ataupun kita makan berat terus baru kita solat. Mana-mana boleh, insyaAllah. Tapi yang paling afdal adalah makan sikit, solat, baru kita makan berat. Okay, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.